Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni saya nak menceritakan tentang 6 peraturan penting untuk jadikan trading yang power. Yeah, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. Yang pertama, sentiasa ikut trading plan sendiri. Ia adalah satu aset peraturan untuk memfokuskan trader apabila hampa masuk entry serta dapat menguruskan wang yang dibuat untuk setiap position. Yang kedua, anggap trading kita ni seperti bisnes kita sendiri. Jangan sesekali anggap trading ni adalah satu hobi. Anda sepatutnya perlu menganggapkan dia adalah satu perniagaan yang memerlukan komitmen pembelanjaan, kerugian, cukai dan risiko. Nombor 3, anda perlu melindungi modal trading anda. Melindungi modal trading dengan tidak mengambil risiko yang tidak sepatutnya adalah suatu yang kritikal. Bukan bermaksud anda tidak boleh mengalami kerugian dalam trading ni. Malah dengan proses pembelajaran, setiap trader akan mengalami fasa-fasa tersebut. Namun anda harus melindunginya dengan sehabis baik. Jadi, kalau hampa nak saya ceritakan lebih lanjut lagi tentang forex trading, abang-abang dan akak-akak boleh follow dan share. Nak profit dengan mudah dan konsisten, jangan lepaskan peluang. Peluang sentiasa ada. Jumpa hampa di next video. Bye-bye.